Kalau korang rasa korang tak handsome, jangan risau, pakai motor ni auto nampak handsome. Jadi inilah dia, Yamaha MT-15 guys. Terus apa yang saya nak tekankan dari segi look dia. Kalau korang tengok look dia memang garang habis. Datangkan dengan LED, walaupun sisi yang kecil tapi mantap. Yang kedua pula dari segi side tepi, korang akan tengok nampak lebih premium, ataupun kita kata macam T20, macam bambok. Dari segi features pula, macam biasa Yamaha ataupun untuk MT-15 ni dibagi dengan sistem VVA dan juga assist dan slipper clutch. So kalau korang nak masuk gear tu lebih smooth je, mantap. Dengan ketinggian 810, motor ni agak tinggi, tapi akak kantik kita peduli apa, asalkan dapat bergaya. So nak cerita pasal top speed dia, motor ni boleh sampai sehingga 140 km/h. Itu pun kalau korang tunduk udang lah. Dengan bulanan bermula daripada 355, korang dah mampu miliki motor ni. So macam biasa, kalau korang berminat boleh isi beg biru dekat bawah. Nanti saya akan terus assist korang satu persatu. Ngam.